Assalamualaikum semua. Jom kita masak gulai kuning telur masin. Pecahkan 10 biji telur ayam ke dalam bekas bulat dan kukus selama 20 minit sehingga masak. Tumis bawang putih, bawang merah, cili kisar, masukkan serai, serbuk kunyit, kacau sehingga pecah minyak. Masukkan santan dan sedikit air. Perasakan dengan garam, gula dan perasa yang secukupnya. Masukkan kuning telur masin dan kacang panjang. Masukkan telur kukus ke dalam gulai. Masak sehingga santan pecah minyak dan menggelegak. Siap dihidang.